Ini adalah valve. Ini adalah ubat gram valve. Ini adalah cincin valve. Cincin ni bermaksud duduknya bontot valve dekat sini. Permukaan valve yang ini. Ni bukan yang permukaan sini, bukan permukaan sini, bukan sini, tapi permukaan yang ini. Nampak tak dua ketara berbeza color ni? Okey. Yang ini yang tidak digrembal, yang tidak bersentuhan dengan cincin. Manakala yang berkilat ni adalah yang bersentuhan dengan cincin. Jom kita tengok macam mana proses grembal. Yang first kali, masukkan ubat. Tunjuk kat jari. Tak perlu banyak, tak perlu sikit, macam ni je. Sapukan dekat permukaan yang kena dengan cincin valve. Nampak tu? Sapu seperti itu. Okey. Kemudian masukkan ke dalam lubang. Yang ni semua orang boleh buat. Kalau semua orang tak boleh masuk lubang, abang kena buka lampu. Okey. Yang ni, lepas tu mana getah? Okey, ini getah yang kita custom. Yang di mana sini dia kena ketat supaya boleh pegang bontot valve. Okey, masuk cocok. Cocok kat bontot valve. Bila dia pegang batang valve tu, kita gerakkan mengikut begini. Abang tengok jari dia bang. Abang tengok tangan dia. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Menggosok seperti Aladin. Ini adalah valve yang bergerak. Abang nampak? Kalau abang perasan betul-betul dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sehinggalah permukaan tu betul-betul licin. Instead of kasar, licin. Instead of ada lubang, dia jadi padat. Dan barulah kita selesaikan. Kita lap balik, settle lah gram valve. Benda ni kalau abang tak gram valve betul-betul, valve boleh bocor walaupun sikit. Tanda-tanda valve bocor walaupun sikit, motor susah start, power lari. Jadi abang check valve ni. Okay, bye-bye.